Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akif, wartawan cilik channel TV Stars, saluran informasi anda. Teruskan bersama saya dalam rancangan podcast Ramadan. Hari ini saya bersama tetamu jemputan iaitu Ustazah Suzana. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akif. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Ustazah, saya nak tanya, apakah perbezaan puasa dan sekadar menahan lapar? Kita terang sikit apa maksud puasa. Puasa itulah menahan diri. Puasa itu sendiri menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa beserta dengan niat pada malam harinya. Jadi beza puasa dengan menahan lapar ni, puasa tu kita mesti ada niat. Kalau tak ada niat, maknanya puasa kita tak sah. Sebab puasa tu ialah satu tuntutan dalam agama Islam dan ia merupakan satu ibadah. Manakala berlapar tu tak dapat apa-apa, kita cuma berlapar sajalah. Ya, itu dari satu segi. Satu lagi, puasa ni dia ada peraturan. Ya, peraturannya maknanya sebelum berpuasa pada esok hari kita kena ada niat. Kemudian kita juga mengikut waktu yang tertentu. Kalau puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau berlapar tu ikut dia lah, dia nak berlapar bila. Dia tak nak makan satu hari, dia tak nak makan 1 jam, itu terpulang pada dia. Jadi tak ada ketentuan dalam hukum syarak. Manakala dari segi akhlaknya pula, dia menjaga, bila dia berpuasa tu dia menjaga lisan dia daripada nak berkata yang tak elok. Dia jaga juga perbuatan dia, nak buat sesuatu dia kena fikir, kalau aku buat ni mungkin dapat mengurangkan pahala puasa. Tapi kalau berlapar tu tak ada apalah, suka-suka dia je lah. Dia nak berlapar, maknanya tak ada tak semestinya dia ada disiplin akhlak dia, disiplin ilmu dia, tak ada. Ya, maknanya berlapar tu sekadar suka-suka dia nak berlapar sahaja. Bagi Ustazah tu dia. Oh, faham. Soalan kedua, kan bila kita berpuasa kita akan jadi lapar. Jadi bagaimana kita boleh melatih kita menjadi orang yang lebih sabar? Okey. Puasa tadi kan, tadi kita dah sebut puasa bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi sebenarnya puasa juga dia dapat membentuk diri kita untuk menjadi lebih sabar, lebih tenang dan juga lebih terkawal emosi kita. Ya, contoh menahan diri daripada keinginan nak hawa nafsu. Kita nak makan, kita fikir balik, aku puasa, walaupun kita rasa ni perut kita lapar ni, kita nak makan, tapi fikir balik, aku puasa, sabar. Kita sendiri boleh pujuk hati kita untuk jadi orang yang lebih bersabar, untuk menahan diri daripada makan dan minum. Maknanya daripada sebab puasa tu jadi ada tempoh dia kan, daripada pagi sampai ke maghrib. Jadinya tu yang pertama, dapat mengawal hawa nafsu kita. Yang kedua, membentuk diri kita untuk mengawal emosi. Contohnya macam mana? Tak marah. Betul. Kita tak jadi orang yang mudah marah. Maknanya bila kita puasa, kita nak marah orang, aku puasa, nanti kurang pahala puasa. Jadi kita nak marah pun terkawal emosi kita nak marah. Ya. Ustazah nak tekan 2 perkara tu je. Yang pertama tadi kita berjaya mengawal hawa nafsu, dan yang kedua kita berjaya mengawal emosi kita untuk menjadi orang yang lebih sabar. Itulah yang sentiasa berlaku di kalangan anak-anak didik. Terima kasih Ustazah atas perkongsian ini. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada pendengar. La tanqadi anta lirruhi dawa. Sekian sahaja podcast kita pada minggu ini. Teruskan menonton channel TV Stars dan jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Bye. Assalamualaikum.